Hai teman-teman, hari ni saya nak cerita pasal kerasukan di sekolah agama yang dialami sendiri oleh saya semasa praktikal. Saya bertugas sebagai seorang pentadbir sekolah. Hari itu, seorang guru penolong kanan mengarahkan saya membersihkan satu bilik di aras atas. Dia suruh bersihkan. Dia kata bilik tu jarang digunakan dan agak bersih sebenarnya. Dia suruh kemas sedikit saja. Apabila saya masuk ke bilik tu, saya sangat terkejut. Sebab bilik tu sangat bersepah. Buku-buku bersepah. Jadi bila saya kemas bilik tu, sampai pukul 7 malam. Saya sampai di rumah dalam keadaan selamat. Saya terus mencapai tuala dan masuk ke bilik air. Lepas tu saya dah tak ingat apa-apa dah. Ini cerita daripada ibu dan juga adik lelaki saya. Dia cakap, saya duduk dalam bilik air lama. Hampir 1 jam. Dia panggil saya. Nama panggilan saya dekat rumah Angah. Angah! Angah, kau okey tak tu? Tapi saya tak menyaut. Akhir sekali, ibu saya panggil adik lelaki saya tu, suruh tendang pintu. Pecahkan pintu tu. Apabila pintu dipecahkan, adik lelaki saya cakap, saya termenung. Termenung dengan mata besar, dia cakap. Mak saya cakap kaki saya dah warna biru, tangan saya pun warna biru. Macam tak ada darah. Jadi diorang pun tarik saya keluar. Alhamdulillah bapak saya ada juga masa tu. Diorang bawa keluar. Diorang cuba baca surah. Tapi saya lagi meraung. Lagi marah lagi. Saya cubit adik saya. Sampai tangan dia warna biru. Padahal adik lelaki tu. Diorang pegang saya, diorang cakap, 3 orang pegang saya, diorang cakap macam saya ni ada banyak. Pak saya call Pak Ngah saya, tanya ada kenal ustaz tak? Alhamdulillah, Pak Ngah saya, dia yang kenalkan dengan seorang ustaz. Dah jadi macam tu, diorang nak bawa saya naik van pun agak payah tau. Diorang bawa saya naik van bapak saya, van biru tu. Siapa yang kenal tahulah van biru tu. Nak bawa saya ni, macam sebab dah 5 orang punya badan nak bawa sangat susah. Jadi adik lelaki saya macam mana tau, dia pegang saya, bapak saya pegang saya cuba tebis. Tapi dia bawa juga saya naik van tu. Dalam van tu, diorang baca-baca surah lagi, saya menjegil-jegil mata saya, besarkan mata saya. Sampai kat rumah ustaz tu. Dia yang tolong saya. Dia kata benda tu masuk masa saya balik daripada sekolah agama. Masa daripada bangunan atas lagi sebenarnya benda tu dah aim saya, dia kata. Tapi bila dalam perjalanan tu, ada lagi. Sebabnya saya balik masa maghrib. Maghrib tu saya terus balik. Tu orang tua-tua, kalau waktu maghrib, jangan keluar. Saya balik rumah saya tak singgah mana-mana. Terus, saya kena hentam satu badan. Sebab tu diorang rasa 5 benda hentam saya seorang. Sebabnya saya bukannya daripada sekolah agama tu je saya kena. Perjalanan balik tu pun dah ada benda mengikut saya sekali. Benda ni pun mengajar saya juga. Kalau waktu maghrib, jangan pergi mana-mana ya teman-teman. Teman-teman, itu saja cerita saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan share. Bye.